Assalamualaikum dan hai semua cikgu-cikgu hebat. Akhirnya sesi persekolahan dah pun berakhir. Lega kan? Saya Cikgu MK dan sebelum kita betul-betul check out untuk bercuti, apa kata kita luangkan sikit je masa untuk satu benda simple ni yang saya jamin akan buat cuti kita nanti betul-betul tenang. Ya, saya tahu. Senarai drama dekat Netflix tu dah panjang berjela dah tu, kan? Tunggu masa je nak tekan play. Tapi, sabar dulu. Apa kata kita mulakan cuti ni dengan satu langkah kecil je, tapi impaknya besar pada ketenangan minda kita. Percayalah, memang berbaloi. Okey, jom kita mulakan. Misi pertama kita adalah untuk menawan musuh utama kita semua. Apa dia? File-file digital dan desktop komputer yang, ya ampun, lintang pukang tu. Matlamat kita simple je, dari serabut ke sistematik. Cuba tengok yang sebelah kiri tu. Rasa-rasa macam kenal tak? Familiar kan? Ikon berterabur sana-sini. Aduh, tengok pun dah pening kepala. Sekarang, tarik nafas dan bayangkan desktop anda jadi macam yang kat sebelah kanan ni. Kemas, tersusun, tenang je tengok. Itulah yang kita nak capai. Jom, saya tunjukkan macam mana. Kunci dia satu je, struktur. Cuba guna sistem yang simple dan logik ni. Mula-mula, buat satu folder utama untuk tahun. Contohnya, 2025. Lepas tu, dalam folder tu, buat pula folder untuk setiap mata pelajaran. Dah siap? Okey. Dalam folder subjek tu, pecahkan lagi ikut kelas. Dan, last sekali, dalam folder kelas tu, asingkan fail kepada dua je, sumber dan pentaksiran. Nampak tak? 4 langkah je, settle. Semua jadi teratur. Okey, sekarang ni dia tip pro yang akan ubah hidup anda. Serius. Iaitu melabel fail secara konsisten. Bunyi macam remeh-remeh kan? Tapi percayalah cakap saya, tabiat kecil ni akan jimatkan masa anda berjam-jam nanti bila sekolah dah buka. Tak ada lagi drama pening kepala cari fail. Contohnya macam ni, senang je. Kalau rancangan pengajaran tahunan, namakan je RPT_BM_T4_2025. Nampak? Untuk pentaksiran bilik darjah pula, mungkin boleh buat PBD_Science_5U_2024_Julai. Bila kita guna sistem yang sama setiap kali, fail kita tu dia akan tersusun sendiri secara automatik. Kan senang? Okey, bab fail dah settle. Kemas dah. Jom kita teruskan ke cabaran yang kedua, iaitu peti masuk email yang dah macam nak meletup tu. Inilah masanya untuk kita buat pembersihan besar-besaran dan capai apa yang kita panggil digital detox yang sebenar. Sekarang, cuba jujur dengan saya. Berapa ribu email yang belum dibaca dalam inbox anda tu? Ratus? Ribu? 10,000? Tak apa, jangan risau. Anda tak bersorangan dalam hal ni. Kita akan selesaikan masalah ni sama-sama. Strategi dia mudah je. Ada 3 benda je kita nak buat. Pertama, untuk email yang penting, kita arkifkan. Dia akan hilang dari inbox, tapi jangan risau, dia masih selamat disimpan. Kedua, untuk semua newsletter atau iklan-iklan tu, tekan je henti langgan atau unsubscribe. Dan yang ketiga, ni part paling best. Padam, delete je semua email yang tak relevan. Jangan takut, tekan je butang padam tu. Jadi, kenapa kita susah payah buat semua ni? Matlamat besar kita adalah untuk capai satu benda ni, digital detox. Inilah maksud cuti yang sebenar kan? Satu masa untuk kita betul-betul rehat dari skrin, kurangkan stres dan fokus pada dunia nyata di sekeliling kita, pada keluarga, kawan-kawan. Dan untuk pastikan cuti anda betul-betul tenang, tolong buat benda ni sekarang juga. Pergi kat telefon anda, mutekan semua grup kerja tu. Lepas tu, matikan push notifications untuk email kerja. Dan yang paling power sekali, guna mode jangan ganggu atau do not disturb. Ingat, ketenangan anda tu adalah keutamaan nombor 1. Okey, sikit je lagi, kita dah hampir siap. Misi ketiga dan yang terakhir ni sangat-sangat penting. Sebelum kita betul-betul boleh shutdown minda kita untuk bercuti, kita kena pastikan semua aset digital kita selamat. Anggap je ni langkah terakhir untuk dapatkan ketenangan minda yang total. Jom kita guna checklist simple ni. Ada 3 je benda nak kena tanda. Pertama, buat satu backup atau sandaran terakhir untuk semua fail kerja anda. Kedua, tukar mana-mana password penting yang dah lama sangat tak tukar tu. Dan yang ketiga, kalau anda belum guna, inilah masanya untuk mula guna password manager. Percayalah, ia sangat membantu. Cuba bayangkan, semua RPT, soalan exam, bahan mengajar yang kita kumpul setahun, tiba-tiba hilang.
Na'udzubillah, minta dijauhkan. Jadi, please pastikan semuanya di backup. Tak kisahlah ke cloud macam Google Drive ke atau ke external hard drive. Jangan ambil risiko ya. Password kita ni, dia ibarat kunci rumah digital kita. Adakah kunci anda tu macam mangga pasar malam yang senang je orang boleh pecahkan? Contohnya, Cikgu 123. Ataupun ia macam peti besi bank yang kebal. Guna password yang kuat dan unik untuk setiap akaun yang dibuat oleh password manager, itulah benteng pertahanan digital kita yang paling mantap. Jadi, itulah dia 3 fokus utama kita. Mungkin nampak macam banyak kerja sikit kan? Tapi sebenarnya, semua ni hanyalah satu pelaburan kecil untuk satu ganjaran yang sangat-sangat besar. Apa dia? Ketenangan minda. Dan berapa lama pelaburan masa yang kita perlukan? Cuma 1 jam. Betul, 1 jam je minggu ni. Peruntukkan 1 jam je dalam minggu pertama cuti ni untuk siapkan semua ni. Saya jamin, 1 jam tu akan bagi anda ketenangan sepanjang baki cuti anda. Sangat-sangat berbaloi. Ingat ya, mesej utama kat sini, tujuan kita mengemas ni semua bukan nak tambah kerja masa cuti. Langsung bukan. Sebaliknya, kita mengemas supaya kita boleh betul-betul berehat dengan lebih tenang tanpa ada lagi gangguan digital atau rasa risau, mana fail aku Okey, sekarang fail anda dah kemas, inbox dah kosong, keselamatan pun dah tip-top. Anda dah 100% bersedia untuk berehat. Tapi, bila semua dah tersusun macam ni, timbul satu soalan yang menarik kan? Iaitu, macam mana pula teknologi macam AI boleh bantu kita untuk persediaan sesi persekolahan yang akan datang? Kita akan kupas persoalan ni dalam perkongsian yang seterusnya. Buat masa ni, selamat bercuti dan rehat secukupnya cikgu-cikgu semua.